darjat lah tuan-tuan. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan, saya berada di Masjid Tunku Mahkota Tunku Hasanat Ibrahim Alamsyah. Hari ini hari Ahad. Sebagaimana tuan-tuan yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan, beginilah Masjid Temuloh Jaya yang mana para jemaahnya begitu hebat dapat memenuhkan ruang-ruang solat, terutamanya barisan pertama dan barisan kedua tuan-tuan. Saya nak buat kongsi tuan-tuan sekadar ulang sama-sama bahawa para malaikat akan memohonkan ampunan saf yang pertama sebanyak 3 kali dan saf yang kedua sebanyak 1 kali. Ini adalah suasana subuh di Masjid Tunku Mahkota, insya-Allah. Dan pagi ni kita akan berkuliah bersama Ustaz Khairul Azam, insya-Allah. Bila bertugas kita ini, bila Rusli, Haji Rusli dan imam bertugas kita Imam Rasulullah, insya-Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istawu, istaqimu yarhamukumullah. Lurus rakaat asar, penuhkan salat. Ya Allah.